Saudara, 3 akaun TikTok saya telah di-ban, di mana satu tidak boleh diakses di Malaysia selama 3 tahun. Manakala 2 lagi akaun hanya dapat diakses selepas bulan Mei 2025. Ini sangat lawak dan kelakar kerana saya hanya menceritakan pengalaman kerja saya di Kementerian Multimedia dulu. Di mana pada waktu itu menteri adalah Tan Sri Anwar Musa dan Setiausaha Akhbar adalah Datuk Tun Faizal yang pernah mengarahkan agar pihak kementerian dan juga MC-MC ni limitedkan engagement ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan sensitiviti kaum dan juga agama dalam negara kita. Malah akhbar-akhbar juga tidak dibenarkan untuk melaporkan secara terbuka sebarang penyiasatan berkaitan dengan kes-kes melibatkan sensitiviti kaum dan juga agama dalam negara ini kerana boleh menyebabkan ganggu-gugat terhadap keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Hanya itu saja yang saya cakap dekat dalam live saya tadi. Dan saya menimbulkan persoalan, kenapa kerajaan Madani pada hari ini tidak membuat perkara yang sama di mana hari ini tersebar di merata-rata tempat di media sosial perkara-perkara berkaitan dengan kaum dan juga keagamaan yang boleh cenderung kepada hasutan kebencian dan perpecahan di kalangan kaum dan juga agama dalam masyarakat. Dan tiba-tiba sahaja akaun saya ni kena ban sampai 3 bulan. Yang paling lawak dan kelakarnya, sebelum ini saya menerima 2 email daripada aplikasi X yang menyebut pihak kerajaan Malaysia meminta aplikasi X untuk menurunkan video saya, di mana dalam video itu juga saya menasihati agar rakyat Malaysia ini tidak terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan kebencian agama dan kaum dengan memetik buku yang bertajuk Critique of Hegel Philosophy of Right. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah kerajaan hari ini sengaja untuk membiarkan kebencian kaum dan juga agama ini menular dan menyerap dalam fikiran rakyat Malaysia?